Seperti mana masjid dipanggil Baitullah, rumah Allah, kerana ketinggian darjat masjid berbanding yang lain. Kan? Sebab masjid ni dia ada hukum yang khas. Tak boleh kotorkan masjid, mesti tanah wakaf, bukan tanah ceroboh. Tuan-tuan faham tak? Nak buat rumah ibadat, buatlah elok-elok. Awak duduk rumah sendiri pun beli rumah. Takkan nak buat rumah ibadat, nak sembah Tuhan dalam tu, tiba-tiba tanah ceroboh, tanah orang. Malu. Sendiri pun beli rumah. Takkan Tuhan nak disembah di tempat-tempat yang ceroboh macam ni. Sekali saya cakap ni sekarang, 3R lah pula. Kan? Apa 3R? Religion, race, Rozaimi. Royal lah. Ini bukan cerita agama. Ini cerita undang-undang, peraturan. Alhamdulillah. Ramai jugalah masyarakat kita dah mula bersuara. Alhamdulillah. Cuma kita mengharapkan ramai lagi bersuara. Sebab kita kena letakkan noktah untuk isu ni. Tak boleh, tuan-tuan. Tadi siang cerita apa? Pemilik tanah dah minta keluar dah kuil tu. Lama, bertahun-tahun. Tak mau keluar. Report dekat PBT, pihak berkuasa tempatan. Pihak berkuasa tempatan minta urus sendiri, sebab tu tanah sendiri. Keluar surat untuk urus sendiri 2022. 2026, dia pun pakat satu orang untuk robohkan. Pakat orang untuk roboh di tanah dia sendiri. Tiba-tiba dia pula ditahan. Yang dapat arahan daripada tuan tanah. Kan? Jadi tu yang kadang-kadang kita pelik juga. Tapi alhamdulillah kata dah lepas dah, mahkamah tak benarkan reman. Kan? Kita pening. Yang bayar cukai tanah kawan tu. Yang ceroboh orang lain. Nak halau orang tak boleh. Kita pelik. Kena serius. Kena letakkan noktah dalam masalah ni. Kalau tidak, jadi pening. Tak apalah, saya malas nak cerita panjang pasal tu. Kita nak cerita pasal Ramadan. Kawan saya pula kena tahan.